Hello dan Assalamualaikum. Ini Ila nak cuba semua lipstick yang Ila ada. Disclaimer, ada yang daripada tahun 2013 and yang lama-lama. So saya akan swipe kat kertas and pilih top 3 untuk cuba kat bibir. Triple kill. Sebelum ada yang haiwan, kenapa ada banyak sangat lipstick dalam collection Ila ni? Ila nak terangkan. Lipstick ni mostly ada yang daripada tahun 2013 pun ada, but that's why I tak use. I just simpan sebab dia macam aku suka lah packaging dia ni. Oh, maybe I want to buy, nanti tak nak lupa. So sebab tu saya simpan. Tapi lagi satu, kalau tengok warna yang sama-sama tu, formula dia pula berlainan tau. Jadinya kalau saya nak pakai yang tak waterproof, saya boleh pakai A. Kalau saya nak pakai yang yang senang remove lah, nak wuduk, so saya pakai yang B. Sebabkan itulah kita ada banyak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So I think these are all my lipstick. I think so. And these are my picks. Ada 3 and saya terlupa Hanaswi ni 1. Tapi that's the 3 of my fave. So daripada list ni, Floret in the Code 001, BB Plumping Gloss in the Code Huda Beauty, Looking Matte Code Sweet Talker. Let's try these 3. Ini dia macam tinggal glossy tu je. Sabar ya, kena beli batu. Tak nampak sayang. Kalau tengok sebenarnya saya suka warna yang macam natural sikit. This is the Huda Beauty. Yang ini sebenarnya saya dapat percuma je, dia like a free gift. BB ni saya suka sangat-sangat. Memang ini paling best antara semua yang macam waterproof, yang dia memang tak ketanggal. I really want colour yang pink nude macam ni in this formula. Tapi memang ada release yang lain tapi tak ada yang sama dengan formula ni. I love this formula so much. Walaupun penutup dia dah macam ni, kau tengoklah dia punya applicator pun gemuk. Jadinya senang kita nak apply. That's all. Yeah. Banyaknya jatuh.